RM100 hari ni kalau kita simpan dekat account Gap, boleh dapat sekitar 0.1514 gram emas. Di sebalik nombor tu orang nampak lambatnya nak dapat 1 gram. Daripada yang sikit-sikit tu lah akhirnya jadi 1 gram, 2 gram, 3 gram, 4 gram, 5 gram. Ini pengalaman salah seorang penyimpan emas saya yang memang taat simpan emas RM100 sebulan. Beliau salah seorang yang memang tak tengok harga lah, harga tinggi ke, harga rendah ke, tak kisah. Setiap kali gaji dia akan alihkan RM100 kepada simpanan emas. Hari ini simpanan emas dia dah ada lebih 7 gram emas. 7 gram tu kalau kita convert kepada nilai emas semasa, lebih kurang dalam RM4,500. RM4,500 bagi orang yang tak boleh simpan duit, satu amount yang besar. Kalau penyimpan emas ni pilih bulu, simpan ikut suka dia, simpan bila dia nak simpan, simpanan emas dia tak akan capai pun 7 gram tu. Sebab tu saya selalu pesan kepada penyimpan emas saya, kalau nak simpan emas tak perlu tengok harga terbaik, beli je bila masa yang kita ada duit. Bila dikenangkan balik tahun-tahun yang lalu, kita akan berterima kasih pada diri kita sebab asingkan sebahagian simpanan kepada emas. Saya harap sedikit sebanyak perkongsian ni bagi manfaat, dan sekiranya tuan-puan nak mulakan simpanan emas di Public Gold, boleh hubungi saya untuk saya guide cara-cara bermula.